Malaysia madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan utara. Malaysia madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Satu hati walau berbilang bangsa, kan bersama bawa naungannya. Satu jiwa tak kira apa warna, takkan ada yang memisahkan kita. Selamanya Malaysia kita, Melayu, Cina, India, Intan, Kadasan kita sejiwa. Malaysia madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan utara. Malaysia madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Malaysia madani, rakyat disantuni, satukan rasa demi negara. Malaysia madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Berdiri megah, selamanya kita bersama, warisan takkan binasa. Setia gagah bersama kita merdeka, kita semua anak Malaysia. Selamanya Malaysia kita, Melayu, Cina, India, Intan, Kadasan kita sejiwa. Malaysia madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan utara. Malaysia madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Hai orang India berbudi bahasa, lembut langkah tarian indahnya. Hai akan tarian naga, hai Melayu pula macam-macam budaya. Orang Iban dan Kadasan semua gagah perkasa, kita semua anak Malaysia. Selamanya Malaysia kita, Melayu, Cina, India, Iban, Kadasan kita sejiwa. Malaysia madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan utara. Malaysia madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Malaysia madani, rakyat Nasional Aspirasi. Ya, hanya yang terbaik untuk anda, Nasional Aspirasi. Okey, dan kita ada lagi ya tetamu di konti kita hari ini. Kita ucapkan selamat pagi kepada Encik Zainizam bin Haji Yusof, Timbalan Pengarah Bahagian Kerajaan Digital Jabatan Digital Negara. Selamat datang ke konti Nasional FM. Terima kasih. Okey, dan juga boleh anda tonton juga di FB Live Nasional FM. Dan kita nak bercakap mengenai data terbuka sektor awam, terkini, terperinci, terbukti. Data.gov.my. Okey, jadi kita nak kata orang tu bila cakap apa, nak mengupaslah tentang inisiatif Jabatan Digital Negara lah, JDN ya. Yang mungkin ramai belum tahu tapi hakikatnya sangat bergunalah untuk kita semua, iaitu portal data terbuka sektor awam. Dan portal ni ibarat perpustakaan data terbuka untuk rakyat Malaysia, terutamanya kepada mahasiswa, di mana pelbagai maklumat kerajaan daripada sumber yang sahih boleh diakses dengan mudah dan percuma. Jadi tanpa kita buang masa, Cik Zainizam, kita mulakan dengan soalan pertama lah berkenaan portal rasmi data terbuka sektor awam Malaysia ini. Jadi mungkin Cik Zai boleh terangkan secara ringkas apa itu portal data terbuka sektor awam serta kepentingannya kepada kita lah rakyat Malaysia. Baik, terima kasih Nadia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Kepada Nadia dan juga semua pendengar Nasional FM di luar sana. Jadi saya terlebih dahulu nak merakamkan ucapan terima kasih kepada Nasional FM kerana memberi peluang kepada Jabatan Digital Negara bersama-sama dengan Nasional FM bersiaran pagi ini untuk kami berkongsi satu lagi produk digital yang dihasilkan oleh Jabatan Digital Negara.
Seperti yang Nadia dah maklumkan tadi, inisiatif tersebut kita panggil sebagai portal data terbuka sektor awam. Sinonim juga portal data terbuka sektor awam ni kita panggil ringkasnya portal DTSA. Portal DTSA. Portal DTSA. Dan ada juga lebih ringkas orang panggil portal data terbuka sahaja. Tapi ia merujuk perkara yang samalah, portal data terbuka sektor awam. Jadi untuk pengguna di luar sana boleh mencapai portal data terbuka sektor awam ni di alamat URL https://www.data.go.my. Atau ringkasnya type je data.go.my terus akan sampai ke portal kita. Jadi saya suka nak berkongsi dengan pengguna di luar sana untuk makluman, portal data terbuka ni kita dah lama mula. Daripada tahun 2015. Dan kita dah mengalami beberapa fasa evolusi. Sehingga sekarang sejajar dengan perkembangan teknologi, kita dapat menghasilkan satu portal baru yang kita terapkan dengan pelbagai fungsi baru untuk memenuhi keperluan semasa akan datang. Jadi seperti yang kita sedia maklum, saya rasa pengguna di luar sana pun tahu. Kita banyak berurusan dengan jabatan kerajaan. Betul. Jadi semestinya jabatan kerajaan mempunyai banyak data-data yang kita kumpul daripada pengguna-pengguna di luar sana. Contoh kalau di Jabatan Pendaftaran Negara, data berbentuk data peribadi. Kalau Kementerian Pengangkutan, kita ada data transaksi pergerakan-pergerakan pengangkutan awam. Dan banyak lagi. Jadi di sini, dalam banyak-banyak data ini, apabila agensi sektor awam dah kumpul data, dia dah teliti, ada sebahagian data tu sebenarnya boleh kita kongsi balik kepada orang awam. Ada yang sulit, ada yang berstatus kita panggil terbuka, yang kita boleh pulangkan balik kepada orang awam. Jadi kepentingan portal data terbuka sektor awam ni sebenarnya kepada agensi sektor awam, apabila dia nak berkongsi data terbuka yang kita boleh kongsi kepada orang awam, portal inilah sebagai gerbang kepada kerajaan untuk kita kongsi data itu kepada orang awam. Jadi ini memudahkan orang awam lah, khususnya para penyelidik, pelajar, khususnya mahasiswa-mahasiswi, bila dia nak dapatkan data secara percuma. Kita kongsi secara percuma, tak ada kenakan charge. Kita kongsi secara percuma melalui gerbang ini. Itu portal data sektor awam. Itulah sikit sebanyak mengenai mukadimahnya lah, data portal terbuka data sektor awam apa namanya tu? DTSA. Data terbuka sektor awam. Betul. Atau ringkasnya data terbuka saja. Data terbuka je lah kan. Berdasarkan pemerhatian dan rekod pasukan Cik Zal, apa jenis-jenis data terbuka yang sering mendapat sambutan hangat lah dalam kalangan pengguna? Untuk makluman Nadia dan juga pendengar di luar sana lah. Sebenarnya kita portal yang ada sekarang ini, data.go.my, adalah portal baru yang kita baru lancarkan pada 13 September 2023 yang lalu. Dah hampir 2 tahun. Jadi selepas kita lancar itu, kita memperkenalkan fungsi baru. Kalau dulu kita tak pernah ada, kita panggil dashboard. Dashboard ni adalah visualisasi kepada data. Dan kita ada juga kaedah perkongsian data secara langsung menggunakan teknologi Open API. Jadi dengan kita ada dua elemen baru ini, portal kita telah merekodkan jumlah pelawat dan pengguna yang memang di luar jangkaan kami. Bermula daripada pelancaran sehingga sekarang, kalau kita tengok jumlah pelawat tu dah mencecah lebih 20 juta. 20 juta pelawat ke portal data terbuka sektor awam. Dan transaksi perkongsian data secara Open API sendiri dah melebihi 200 juta transaksi. Itu satu rekod yang memang di luar jangkaan kami. Jadi daripada analisis kami, berdasarkan data-data yang kita dah kongsi itu, antara data terbuka yang diminati oleh pengguna adalah data-data berkaitan dengan pengangkutan. Kenapa agaknya tu? Contohnya di Kementerian Pengangkutan dan agensi-agensi di bawahnya seperti Prasarana, APAD, dia ada kita panggil data transaksi. Seperti pergerakan KTM, komuter, rapid bus. Itu semua data transaksi yang dikemas kini secara harian. Jadi dengan adanya data ini, pengguna di luar sana dia boleh buat macam-macam inovasi. Dia boleh bangunkan mobile apps, dia boleh bangunkan apa-apa jua inovasi yang dia rasakan perlu untuk diri dia dan orang ramai. Jadi itu contoh data-data pengangkutan yang disediakan oleh Kementerian Pengangkutan dan agensinya untuk kegunaan orang awam. Data transaksi tersebut ni bukan sulit tau.
Sebab dia hanya menunjukkan data bergerak dari titik A ke titik B, dari titik C ke titik D. Macam untuk maklumat awam. Betul. Jadi bila orang tengok sebenarnya dengan adanya data transaksi pergerakan tu, orang boleh merancang masa mereka. Kalau dia nak pergi ke satu tempat, dia tahu dah dengan data yang ada, pergerakan ada, dia tahu dah pukul 5 saya boleh keluar rumah, saya boleh naik komuter dan saya pasti akan sampai pukul berapa sekian-sekian di tempat yang dituju. Itulah contoh kegunaan data terbuka pada orang awam lah. Jadi ada contoh lain juga yang saya nampak. Dulu kita tak pernah nampak data-data ni. Selepas kita dah bekerjasama dengan agensi sektor awam, contohnya Jabatan Pengangkutan Jalan, JPJ, kita tak pernah dedahkan data berapa banyak kereta atau kenderaan yang kita daftarkan di Jabatan Pengangkutan Jalan, JPJ. Selepas kita berjumpa JPJ, kita berbincang dan JPJ dapat keluarkan data, barulah selepas kita dapat data tu, kita tunjuk, barulah kita tahu bahawa di Malaysia sekarang ni yang memegang rekod pengeluar kereta tertinggi top 3 di Malaysia adalah Perodua. Diikuti dengan Proton dan juga Toyota. Jadi pengeluar lain tu semua ada di bawah lah. So top 3 sekarang ni saya rasa dah lebih 1 tahun ke 2 tahun memegang rekod top 3 itu Perodua, Proton dan juga Toyota. Dan tanpa kita sedar, berdasarkan data ini, kita baru tahu, baru punya kita ingatkan dulu orang nak sebut MyV tu king. Tapi data tidak menipu. Jadi kita tengok kalau data yang berdaftar di JPJ, dari segi pendaftaran kingnya adalah Perodua Beza. Diikuti Perodua Azia, baru MyV. Itu top 3 sekarang ini. Itulah antara data yang memang menjadi minat dan menarik minat orang menggunakan data-data yang kita dah kongsi lah. Dan semestinya, ni saya perlu guna peluang ni untuk bagi tahu kepada pengguna di luar sana, apa yang kita tunjuk tu adalah data yang bukan bersifat sensitif. Saya percaya sebab pengalaman kami buat promosi data terbuka ni, kita banyak terlibat dalam program Madani Rakyat. Dan saya sendiri mengikuti program-program promosi ni dan kita pernah ditanya oleh warga setempat lah. Kami berkongsi data kerajaan. Jadi kalau kerajaan share data ni secara terbuka, itu akan menjejaskan keselamatan kami. Jadi penerangan kita senang aja. Kita bukanlah semua data kita kongsi. Jadi di kami di JDN ni kita ada tata caranya lah. Kita tidak akan berkongsi data berbentuk peribadi. Tidak akan, sebab itu data sulit. Maklumat-maklumat sulit tu tidak dikongsikan. Tidak. Apabila ia merujuk kepada seseorang, itu kita tidak akan kongsi secara terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, data-data sensitif yang menyentuh 3R. Data-data sensitif ya. Kalau data kaum kita kongsi, tapi yang sensitif kita tak akan sentuh. Race, royal, religion. Bila sensitif, kita tak akan terbitkan secara terbuka. Dan yang terakhir, data-data sensitif yang berkait dengan keselamatan negara. Jadi saya mula guna peluang ini kepada orang awam nak maklumkan, jangan takutlah pergi ke data.gov.my itu, semua data tu memang bukan data-data sensitif. Yang memang kita dah kongsi clean, tidak akan menjejaskan apa-apa. Baik, seiring dengan perkembangan teknologi maklumat, bagaimana Cik Zai melihat peranan portal data terbuka dalam menyokong inisiatif pendigitalan kerajaan dan juga memperkukuhkan ketulusan data awam ini? Okey, baik. Nadia, ini soalan favourite lah yang kami sering ditanya lah. Sebab kita di kerajaan pun dah membangunkan inisiatif ini dah lama. Kita pun dah pergi ke seluruh agensi sektor awam, baik di persekutuan dan juga negeri. Kita libatkan semua dan kita dah dapatkan banyak data. Jadi soalan ni memang favourite pada kami lah. Apa kami boleh bantu? Bukan sahaja di peringkat kerajaan, orang awam, termasuk pihak private. Jadi seperti yang Nadia dan juga pendengar sedia maklumlah, kita sekarang ni dalam era ledakan digital. Saban tahun semakin mencabar dan perkembangan teknologi tu kita tak boleh hentikan. Betul. Kita kena mengikut arus perkembangan itu. Jadi kalau sekarang ni kita tengok yang meletup sekarang ni teknologi artificial intelligence lah. Betul. AI, robotik. Dan sedar atau tidak, sekarang ni telah berdaya dengan dunia digital ni, teknologi kuantum. Ya. Saya percaya ini mungkin baru di Malaysia, tapi tidak baru di dunia di luar sana. Jadi, kalau kita ambil contoh teknologi AI, dia punya backbone dia adalah data. Betul. Jadi, kalau kita nak melaksanakan AI tu supaya dia lebih berjaya, backup dia mestilah sejumlah data yang besar. Betul. Kalau dulu, saya percaya Nadia pernah
dengan terma big data, data raya kan. Ya. Dia itu dulu big data tujuannya untuk kita buat analitik. Ya. Tapi sekarang data kita dah bukan untuk analitik lagi dah, tapi membantu teknologi macam AI ni untuk membantu pengguna. Jadi kalau kita sedar atau tidak, teknologi AI ni sekarang ni dipadankan dengan model bahasa besar ataupun large language model, LLM. So dalam dunia teknikal ni itu bukan satu perkara barulah. Ya. Jadi di sini peranan portal data terbuka adalah sebagai sumber data. Jadi apabila kita bangunkan teknologi AI seperti chatbot, sekarang ni agensi sektor awam sendiri banyak kita bangunkan chatbot lah. Jadi penyokong kepada chatbot ni adalah data. Betul. Selain dia guna data di agensi, portal data terbuka ni lah salah satu sumber yang menyalurkan data kepada chatbot ini. Jadi itulah cara macam mana kami portal data terbuka ni berperanan untuk bantu kerajaan dan secara tidak langsung pengguna rakyat di luar sana. Itulah cara kami. Itu sedikit sebanyak mengenai data terbuka, portal data terbuka ni. Baik, kita akan berehat seketika. Boleh. Dan kita akan terus bersama dengan Cik Zai seketika nanti. Kita dengarkan dahulu daripada Kaza. Ini dia Memburu Impian Nasional FM. Semadani rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan utara. Malaysia madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Malaysia madani, rakyat disantuni, satukan rasa demi negara. Malaysia madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Berdiri megah, selamanya kita bersama, warisan takkan binasa. Setia gagah bersama kita merdeka, kita semua anak Malaysia. Selamanya Malaysia, kita Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, kita sejiwa. Malaysia madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan utara. Malaysia madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Hai orang India, berbudi bahasa, lembut langkah tarian indahnya. Hai akan tarian naga. Hai Melayu pula macam-macam budaya. Orang Iban dan Kadazan semua gagah perkasa. Kita semua anak Malaysia. Selamanya Malaysia, kita Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, kita sejiwa. Malaysia madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan utara. Malaysia madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Malaysia madani, rakyat disantuni, satukan rasa demi negara. Malaysia madani. Masih lagi bersama-sama Nadia dan juga tetamu di Konti Nasional FM hari ini, iaitu Encik Zaini Zambin Haji Yusof, Timbalan Pengarah Bahagian Kerajaan Digital Jabatan Digital Negara. Dan hari ini kita bercakap mengenai data terbuka sektor awam, terkini, terperinci, terbukti, data.gov.my. Okey, Cik Zai, saya difahamkan bahawa pemilik data bertanggungjawab untuk menyediakan data terkini dalam portal ni. Jadi dalam memastikan data yang dikongsikan itu sentiasa tepat, boleh dipercayai dan juga dikemaskini, apa langkah atau mekanisme kawalan kualiti yang dilaksanakan? Baik, untuk makluman pendengar di luar sana lah. Kita memang tahu apabila sesuatu data tu kita kongsi, pasti ada pemiliknya. Ya. Dan logik yang kita tak boleh nafikan, pemilik kepada data itu bertanggungjawab ke atas datanya. Ya. Jadi di kami di Jabatan Digital Negara, portal data terbuka sektor awam ni, kita dah perkenalkan satu slogan yang Nadia sebut tadi, terkini,
terperinci, terbukti. Slogan tu bukan saja-saja kita letak. Ada maksudnya. Jadi kalau kita sebut terkini, apabila agensi yang membekalkan data kepada kita, kita mesti ada kontrak. You kena sentiasa update data itu kepada data terkini. Itulah maksud terkini tu. Sekali dia kongsi, data itu mesti dikemas kini sepanjang masa. Itu maksud terkini lah. Kemudian kita ada terperinci. Data yang dikongsi itu mesti terperinci. Kita kalau boleh tak naklah data yang lompong-lompong. Macam tak dapatlah apa yang kita nak cari. Itulah senario yang kami dah selalu hadapi. Jadi terperinci di sini kita tekankan apabila agensi nak berkongsi data mesti detail. Dalam istilah IT kita panggil granularity. Maksudnya kalau dia kata ada 5 medan data dia bagi, 5 medan tu mesti penuh. Tidak ada lompong-lompong. Itu maksud terperinci. Kemudian yang terakhir kita ada terbukti. Jadi untuk makluman Nadia dan para pendengar di luar sana, dulu kita memang dah ada portal tu. Tapi kaedahnya kita serah kepada agensi. You ada data apa nak kongsi, you kongsi je. Jadi portal baru kita ada mekanisme baru. So terbukti itu maksudnya data yang you kongsi mesti ada nilai dan impact. Kalau tak ada impact, kita tak akan terbitkan. Jadi untuk mematuhi 3 slogan tu, kami telah menetapkan mekanisme sendirilah di Jabatan Digital Negara. Apabila ada sesuatu data dimohon oleh pengguna ataupun hendak dikongsi oleh agensi sektor awam, kita perlu melalui beberapa proses. Yang pertama, kami kena tengok dulu. Kita kena tengok data tu adakah dia memenuhi slogan. Kalau memenuhi slogan, kita akan bincang dengan agensi pembekal data. Okey, data ini sebenarnya kita nak menghasilkan visualisasi bagaimana. Dalam bentuk graf, dalam bentuk carta atau dalam bentuk peta. Kita banyak kaedah. Jadi bila kita dah melalui proses tu dan kita dah dapat persetujuan bersama, barulah data itu kita terbitkan. Jadi mekanisme tu kita memang pegang. Dan kita tidak akan melangkau mekanisme tersebut kecuali ada keperluan tertentu lah. Jadi di JDN kita dah buat banyak sesi libat urus dengan agensi-agensi sektor awam. Kita dah maklumkan tata cara baru ini. Kalau portal lama dulu, agensi ada kuasa penuh. Portal baru, kita share kuasa tu. Kalau dia nak kongsi, kata kita tengok dulu. Sebab kita nak supaya data yang kita terbit tu memenuhi slogan kita dan memenuhi kehendak rakyat. Jadi kalau macam contoh yang kita dah cerita awal tadi, data transaksi semua kan, sebenarnya selepas data itu kita dah hasilkan bentuk visualisasi, orang nampak menarik, tapi kerja-kerja di belakangnya banyak. Ya, betul. Kami duduk bersama agensi, kita tengok data macam mana kita susun dan kita clean data tu. Saya nak mengambil contoh lah, salah satu yang kita buat dengan JPJ lah. Kalau contoh dulu saya tak tahu, mungkin kaedah data direkodkan di JPJ tu bermacam cara lah. Tapi bila kita tengok data tu, contoh perkataan Toyota Camry kan. Camry tu dia ada berpuluh-puluh kombinasi. CAMRY, CAMRRY. Jadi kita tak boleh terbit begitu saja. Jadi mekanisme yang kita ambil, sebelum data terbit kita kena clean. Jadi dengan kaedah itu, jadi pengguna akan dapat data yang memang betul-betul ada impact untuk kegunaan dia orang. Apa sajalah, untuk penyelidikan ke, untuk kajian dan sebagainya. Dan kalau yang berbentuk teknikal sedikit lah, mungkin pengguna di luar sana suka nak memahami, tapi kami di IT ni, kita di bidang IT ni, kita perkenalkan satu kaedah kita panggil drop your data. Drop your data. Drop your data. DYD, bukan BYD lah. BYD tu kereta. Yang ini bercerita berkenaan dengan data, kita panggil DYD, drop your data. Jadi drop your data ni inisiatif yang JDN sendiri perkenalkan. Kita tak ada di mana-mana. Kita pasukan data terbuka, kita create mekanisme ini, kita panggil drop your data. So mana-mana agensi dia nak berkongsi data ke dalam portal data terbuka, you must drop your data first. Kita sediakan ruang, dia drop your data, pasukan kami akan teliti. Kita akan tengok, okey, apa nilai yang ada pada data ni, apa lagi yang perlu ditambah baik, adakah data ni sensitif. Faktor-faktor tu semua kita tengok. Dan bila kita dah puas hati, barulah kita bagi tahu agensi tu, okey, your data can be published. Dan selepas itulah kita susuli dengan, kita bangunkan dashboard, kita akan buat persetujuan bersama. Kalau keluar data ini, orang boleh tafsir bagaimana dan bagaimana impak yang mungkin akan berlaku pada agensi lah. Adakah dia akan top macam data-data pengangkutan, once dia publish,
hit tu terlalu tinggi. Sebab orang tak pernah tengok data sebegitu. Dan visual tu tak pernah dihasilkan. Jadi itulah proses. Jadi kami pegang mekanisme ni supaya ketelusan data tu terjamin. Dan bila kita terbit tu orang tidak akan pertikai integriti datanya. Jadi itulah mekanisme yang kami pegang bermula daripada pelancaran 2023 dulu sampai sekarang. Dan kita akan teruskan sampai bila-bila selagi tak ada kaedah barulah. Setakat ini dia masih kata orang tu menepati dan juga mencapai sasarannya lah. Betul. Jadi pandangan Cik Zai sendiri bagaimana portal data.gov.my ni boleh dimanfaatkan oleh pihak media, termasuklah stesen radio seperti Nasional FM bagi menyampaikan maklumat lebih berasaskan data kepada pendengar. Baik. Nadia, saya suka nak ambil peluang ni sebenarnya. Bila pihak media bertanya khususnya Nasional FM, peranan apa yang boleh dimainkan kan? Jadi kita dah melaksanakan tanggungjawab menyediakan platform untuk digunakan oleh rakyat. Dan dalam kes kita ni adalah portal data terbuka yang kita kongsi pelbagai data yang mungkin sebelum rakyat tak pernah tengok, sekarang ada. Jadi kita berharapkan dapat kerjasama daripada pengamal-pengamal media khususnya Nasional FM untuk menggunakan apa yang kami dah kongsi bagi tujuan kebaikan. Okey, saya mengambil contoh. Dalam portal data terbuka sekarang ni, kita ada banyak data. Jadi saya ambil contoh daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Dalam Kementerian Kesihatan Malaysia, dia ada berkongsi data penderma darah. Jadi sebelum ni kami sendiri pun tak pernah tahu. Apabila kita engage dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, data itu diberikan dan kita publish dan kita hasilkan dashboard dan dia ada satu keluar perkataan, wow. Jadi kami pun terkejut. Rupanya selama ni selepas data tu kita terbitkan, baru kita tahu bahawa pola pendermaan darah di Malaysia ni tidak seragam. Jadi daripada data yang kita ada, data tak pernah menipu ya. Daripada data yang kita ada tu, rupanya baru kita tahu penderma darah paling banyak adalah berada di negeri wilayah persekutuan. Sekitar 10%, lebih daripada 10%. Manakala negeri-negeri selain daripada wilayah persekutuan semuanya di bawah 4%. Jadi kita nampak kat sini apa peranan organisasi lain seperti Nasional FM boleh mainkan. Bantulah kita untuk mempromosikan supaya rakyat ni turunlah derma darah. Turunlah derma darah. Jadi boleh buat program-program untuk kesedaran kepada rakyat dan boleh guna data kami sebagai contoh. Jadi sekarang ni kita tengok wilayah dah 10%, negeri lain semua bawah 4%. Macam mana nak naikkan? Kita mungkin boleh bekerjasama dengan radio-radio di negeri-negeri. Guna data kami, war-warkan kepada orang awam. Datanglah derma darah. Itu satu contoh. Contoh kedua yang menarik lah selepas kami dah dapat data ni adalah data agensi anti dadah kebangsaan. So kita tengok selepas dapat data tu, rupanya selepas kita dah petakan, baru kita tahu rupanya di Malaysia ini ramai yang penagih data itu dalam kalangan yang berumur semua 40 tahun ke atas. Dan kebanyakannya adalah lepasan SPM. Dan yang paling mengkhawatirkan kita, majoritinya adalah dalam kalangan bumi putera. Jadi di sini kalau dululah masa zaman saya kanak-kanak, teringat lagi di TV, radio suka mempromosikan anti dadah. Kerja-kerja anti dadah, contohnya lagu Dadah Durjana, itu memang saya tak boleh lupa. Lirik dia pun saya ingat sampai sekarang kan. Jadi itulah peranan media-media contohnya macam Nasional FM, binakan program kesedaran bekerjasama dengan agensi kerajaan untuk kita tingkatkan kesedaran masyarakat. Contohnya kalau dadah ni cukup-cukuplah. Jadi mungkin kita boleh terapkan bermula daripada tingkat sekolah rendah ke sekolah menengah dan berterusan sampai alam pekerjaan. Jadi saya nampak itulah peranan yang saya rasa boleh dimainkan lah oleh semua agensi lah, termasuk Nasional FM. Bantulah kita dah terbitkan data, guna data tu untuk program kesedaran. Jadi yang penting data-data tu kita gunakan untuk kita mencapai lebih jauh lagi. Kata lebih dalam lagi. Bersama-sama dengan agensi kerajaan. Baik, akhir sekali, apa harapan Cik Zai terhadap kesedaran dan juga pelibatan rakyat Malaysia dalam menggunakan serta memanfaatkan portal data.gov.my ini pada masa akan datang? Baik, Nadia, dan juga untuk pendengar di luar sana, dia mudah je sebenarnya. Kalau dari saya, sebenarnya kita di peringkat kerajaan, khususnya Jabatan Digital Negara, kita telah mainkan peranan yang sepatutnya lah. Kita dah bangunkan dalam kes ini portal data terbuka. Kita dah bekerjasama dengan semua agensi kan, kongsilah data kepada publik supaya orang awam boleh tahu apa yang kita ada dan apa yang boleh digunakan. Jadi di sini saya suka menyeru rakyat Malaysia, khususnya pendengar Nasional FM di luar sana, untuk menggunakan portal kami sebaik mungkin. Manfaatilah apa yang kami ada.
Dan saya percaya khususnya mungkin ada dalam kalangan pelajar lah, khususnya pelajar, mahasiswa-mahasiswi yang melaksanakan penyelidikan dan sebagainya, dahagakan data. Betul. Dan sebenarnya saya bukan nak kata tak ada lah, tapi kami di portal kami kita dah sediakan. Ya. Tapi apa impak yang kami maklum balas yang kami dapat, dia kata data tak cukup. Tapi tak apa. Kami di portal data terbuka kita sediakan ruang. Kalau tak cukup boleh minta. Kita sediakan borang. So pengguna dekat sebelah sana bila dia tengok tak ada, boleh mohon. Tetapi kita tidak menjanjikan kita boleh bagi. Cuma kalau data tu terbuka, pasti kita akan kongsi. Tapi kalau data tu sulit, adalah tata caranya. Dia perlu dinyah sulitkan dulu, ataupun kalau data tu banyak medan, dia kena keluarkan medan sulit, baru jadi terbuka, baru kita boleh kongsi. Jadi kepada pendengar di luar sana, pengguna-pengguna, saya menyuruh, layarilah portal kami di https://www.data.gov.my atau ringkasnya type je data.gov.my. Gunalah portal kami, explore lah, jelajahlah. Saya percaya slogan yang kami letak terkini, terperinci, terbukti itu memenuhi kehendak pengguna di luar sana, baik masa sekarang dan juga untuk masa hadapan. Itulah harapan saya, Nadia. Ya, semoga harapan itu menjadi kenyataan. InsyaAllah. Kan kata orang tu, layari dan gunalah sebaik-baiknya data yang disediakan di data.gov.my. Pastinya terkini, terperinci, terbukti. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Encik Zainizam Haji Yusof hari ini, yang merupakan Timbalan Pengarah Bahagian Kerajaan Digital Jabatan Digital Negara, sudi bersama-sama Nasional FM berkongsi mengenai perkara data sektor terbuka, sektor awam ini. Lepas ni kita lebih cakna dan lebih tahu nak cari maklumat ataupun data di data.gov.my. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama dan teruskan ke Kenapa demi negara Malaysia Madani, hai bersatu hati. kita semua sama Malaysia, berdiri megah selamanya kita